Jenayah licik, mangsa terjerat dalam sekelip mata. Hanya satu panggilan, simpanan seumur hidup lesap tanpa jejak. Tahun lalu sahaja kerugian akibat phone scam mencecah jutaan ringgit, angka yang semakin membimbangkan. Sama-sama kita ikuti laporan bersama Muhammad Raswin Setia. Waktu tu saya dekat rumah, saya telah terima satu panggilan. Saya telah diubut untuk tidak memberitahu siapa. Saya hanya sedar saya telah ditipu apabila saya tidak lagi menerima panggilan. Kesemua wang saya telah dikeluarkan. Hello, selamat petang. Encik Muhammad Raswin Setia. Bayangkan, satu panggilan, hanya satu. Dalam beberapa saat, panik menguasai diri. Dalam beberapa minit, kita hilang kawalan, membuat keputusan tanpa berfikir panjang. Wang simpanan hilang tanpa jejak. Ini adalah penipuan scam yang berlaku hari ini. Bukan sekadar penipuan biasa, tetapi manipulasi psikologi yang mampu menyebabkan anda kerugian sehingga berjuta ringgit. Persoalannya, adakah kita sudah bersedia ataupun kita sekadar menunggu giliran? Menyingkap kisah Amira Razali bukan nama sebenar seorang pesara yang menjadi mangsa phone scam pada Jun tahun lepas. Amira diperdaya hanya melalui panggilan telefon. Kononnya dia terlibat dalam jenayah penggubahan wang haram dan satu waran tangkap telah dikeluarkan. Mangsa bercakap dengan Puan Mastura yang mengaku sebagai timbalan pendakwa raya. Saya juga telah diminta untuk membuka satu akaun baru oleh Puan Mastura dan saya diminta untuk memasukkan kad ATM tersebut ke dalam satu sampul surat, dan sampul surat tersebut saya telah letakkan di hadapan pagar rumah saya. Saya telah diubut untuk tidak memberitahu siapa. Jadi disebabkan itu saya tidak pernah memaklumkan kepada ahli keluarga saya. Saya hanya sedar saya telah ditipu apabila saya tidak lagi menerima panggilan dari Puan Mastura, dan apabila saya membuat semakan akaun bank tersebut, kesemua wang saya telah dikeluarkan. Saya berasa sangat tertekan kerana duit tersebut adalah hasil simpanan saya bekerja selama ini dan dihabiskan apabila saya menerima satu panggilan daripada skamer. Amira, satu nama, satu mangsa daripada 28,698 kes jenayah telekomunikasi yang direkodkan tahun lalu, membabitkan kerugian lebih 700 juta ringgit. Realitinya, tahap kesedaran masih rendah dan masyarakat masih mudah terpedaya. Cabaran yang utamalah macam saya berbalik tadi, awareness saya masih percaya, kesedaran orang ramai. Pasal ini dia melalui bermula dengan telefon, klik, transaksi kewangan apa semua ni. Kalau panggilan telefon daripada pihak polis ke mahkamah ke, kalau kita tak salah apa-apa, buat apa kita panik? So, jangan kita panik. Jangan kita terlalu percaya kepada benda-benda yang orang kata too good to be true tu kan. Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC yang wujud sejak 2022 antara inisiatif kerajaan membendung jenayah penipuan ini. So NSRC ni dulu kita masa berjabat so sekarang kita 24 jam kita panggil 24/7 di sana. So NSRC ni kalau secara ringkasnya apa, kita terima panggilan 997. Kita kata in short tu 3 perkataan SSP, sekat, siasat dan pemulangan. So kita kalau ada orang buat panggilan, sama ada dia telah buat report polis ke belum buat report polis, immediate tindakan yang kita ambil beberapa detail pemanggil, nombor akaun, tarikh bayaran, dan kalau ada nombor bank account straight away kita akan sekat. Phone scam kini bukan lagi jenayah kecil. Ia ancaman nyata, maka kesedaran dan tindakan pantas adalah benteng utama. Jika anda menjadi mangsa, hubungi segera NSRC di talian 997 sebelum kehilangan wang anda. Muhammad Raswin Setia, RTM.